Izin tanya Ustaz, minta nasihatnya Ustaz terkait berita yang lagi ramai dibincangkan iaitu hubungan sedarah dan bahkan mereka ada grupnya iaitu Fantasi Sedarah. Syukran Ustaz. Grup ini adalah grup binatang kerana hanya binatang yang suka dengan sedarah. Maksudnya hubungan sedarah, menikah dengan sedarah itu binatang. Dan seperti ini, apa yang perlu dibuat ini adalah tugasan yang pertama adalah tugasan ulil amri. Kalau di Malaysia seperti ini, kalau ada grup seperti ini terus kena tangkap. Dan kalau seandainya belum kena tangkap, maka si warga kena viralkan supaya dia kena tangkap. Jangan biarkan, ini kemungkaran. Kerana ini boleh merosak nasab. Ini lebih teruk daripada kaum liwat, daripada kaum Nabi Lut. Lagi teruk. Sebab kalau Nabi Lut kan masalah dia kan. Ini berubah nasab. Bayangan lahir anak sedarah, lahir anak sedarah. Lepas tu macam mana nasab manusia selepas tu? Merosak nasab. Merosak nasab merupakan dosa besar. Dan tiada yang melakukannya kecuali hanya para binatang. Okey? Jadi yang seperti ini ulil amri kena bertindak, kena ambil tindakan, tangkap, hukum berat-berat. Dan kemudian juga kalau belum ditangkap, maka warga kena buat report atau tak report, viralkan dulu baru report. Sebab kadang-kadang di report orang tak dilayan pun, lepas viral baru dilayan. Gitu. Itu cara dia. Allah Taala alam. Bismillah.